iaitu tujuan pusing tu supaya tidak keliru orang-orang hak baru mari di belakang. Keliru apa? Keliru takut-takut kalau dia duduk betul lagi kan, menghadap kiblat lagi, hak di belakang tu ingat dia tak habis lagi sembahyang. Mari Allahu Akbar, takbir niat ikut dia. Padahalnya sudah habis dah sembahyang. Itu tujuan pusing. Bila pusing orang tengok tu, sudah dah ni. Sudah dah, tidak mengelirukan. Itu tujuan sebenarnya. Itu tujuan sebenarnya. Lepas pada tu dia pusing balik kanan tu. Pusing balik kanan dengan tujuan tu lah. Sebab lebih mudah. Kalau nak pusing balik kanan tu lebih mudah. Dengan kedudukan tu, sebab kalau kita kata tahiyat akhir tu, lebih mudah nak pusing lagi tu daripada kot ni. Bukan makna sesuatu kelebihan lah ada secara khusus, walaupun ada juga pendapat ulama yang mengatakan, tapi agak jauh sikit lah. Dia kata sebab balik kanan ni lebih afdal. Memang pun dari segi kedudukannya lebih afdal. Jadi seseolahnya Nabi SAW lebih suka balik kanan ni. Tidak maksud gitu di sini. Walaupun ada pendapat yang menyebutkan lagu tu, tapi tak kuat mana lah. Lebih kuatnya dia nak ajar kepada imam-imam kemudian dia supaya tidak mengelirukan orang-orang yang baru mari. Takut-takut orang ingat duduk dalam sembahyang lagi ni, duduk dalam tahiyat lagi ni. Sebab itu pusing. Yang sahabat ni pula suka tu duduk balik kanan, sebab dia tengok kebiasaannya Nabi pusing kot tu. Sahabat ni suka duduk balik kanan sebab nak tengok Nabi SAW tu. Dia berasa beruntung, berasa bahagia, senang hati tengok Nabi SAW, terutamanya kalau tengok dia sihat, dia dalam keadaan gembira, suka. Jadi nak sangat tengok. Sebab tu duduk balik tu. Kalau duduk balik ni tak berapa nampak. Sebab tu dia suka duduk balik kanan. Ibnu Mas'ud pula kata ni dia faham hak insiraf dengan inhiraf ni serupa maknanya. Janganlah seseorang itu memberikan apa-apa bahagian daripada sembahyangnya kepada syaitan. Dia berasa perlu atas dia berputar ke sebelah kanan saja. Dia berasa tak boleh kalau nak pusing ke alik kiri, kena pusing ke alik kanan saja. Jangan lagu tu. Jangan lagu tu. Kalau lagu tu bermakna kita beri sedikit ataupun sebahagian daripada sembahyang kita tu kepada syaitan. Tak penuh bolehnya. Boleh ke syaitan juga. Ada boleh juga sikit sebanyak ke dia tu. Boleh juga sikit sebanyak ke dia daripada sembahyang kita tu. Sebab apa? Sebab kita duduk anggap benda yang hak tidak mesti sebagai mesti. Boleh ke syaitan juga tu lagu tu. Hak naknya lagu mana? Iaitu kita tengoklah, kita nak pergi lah ke mana. Kalau nak pergi ni, pergi ni. Kalau nak pergi ni, pergi ni. Nabi SAW tu ya, dia musing dulu, duduk senyap tu. Dia duduk apa? Akan datang, kita akan jumpa selepas daripada Abu Daud buat tajuk kaifalin siraf minas salah. Bagaimana bangun pergi daripada sembahyang. Bagaimana? Lepas pada bab tu dia akan buat bab orang perempuan ke apa? Keluar dulu. Tunggu dalam saf ni orang lelaki supaya orang perempuan ni keluar dulu. Itu sebab Nabi SAW duduk sebentar tu. Dan sahabat-sahabat lain yang duduk di belakang dia tu pun duduk juga. Apa-apa yang dia nak baca, wirid kalau kita kata zikir kau Nabi SAW ajar, dia bacalah. Tujuan sebenarnya nak suruh orang perempuan yang di belakang ni keluar dulu. Itu tujuan. Bukan bermakna lepas sembahyang tu tak boleh pergi selalu. Setengah-setengah orang dia faham kalau pergi selalu ini syaitan, dia kata siapa dia kata syaitan nak kalau keluar selalu. Kalau tidak wirid duduk cokoh tu, wirid juh benar mengikut tertib dia lah, dan berdoa sekali dengan imam tu. Kalau tidak lagu tu pakai su, dia marilah. Adalah ungkapannya setengah-setengah orang yang tidak faham tu, dia kata hadis pula. Dia kata malam yarid kal qirib, kata dia. Orang yang tidak berwirid ni seperti kera. Itu tak ada hadis tu, tak ada, bukan hadis. Itu kata-kata orang lah, tak tahulah siapa dia kata. Hak sebenarnya
Nabi SAW duduk tu bukan dengan maksud nak baca sekali ramai-ramai dengan sahabat-sahabat di belakang. Tidak dengan maksud itu. Bahkan kalau kita perhati dalam sunnah, tak ada yang jelas menyebutkan Nabi SAW buat supaya hak kita buat hari ni, hak kebanyakan tempat kita buat hari ni, hak sebenarnya tak ada. Mana dengan tetap lagu tu supaya dengan semaya juga tertibnya, ikut imam, rokok, iktidal dan seterusnya. Lepas semaya tu pun ada lagi hak tu imam sekali dengan imam, siapa doa lepas tu baru habis. Hak tu sebenarnya tak ada. Padahal semaya 5 waktu ni, nak hari ni, kalau kita cari dalam hadis, carilah mana-mana, tak jumpa Nabi SAW buat dengan tetap, dan sahabat-sahabat tu ikut dia supaya kita buat lah ni, supaya kita buat. Jadi ikut dia siapa kesuk, tak ada lagu tu. Bahkan adanya dia ajar sahabat-sahabat dia, adalah beberapa wirid zikir selepas sembahyang. Jadi siapa-siapa nak baca hak ni dia boleh baca hak ni, siapa-siapa nak baca hak ni dia boleh baca hak ni, boleh baca hak mana-mana. Hak dia sebut tu kalau kita kira nak baca belaka memang banyak. Jadi masing-masing boleh pilih hak mana-mana dia nak baca, hak mana boleh pilih. Lepas tu dia nak doa sendiri. Lepas tu siapa haram lah kalau doa sekali? Tidak juga. Tetapi secara tetap, ini benda butirnya, secara tetap Nabi SAW tidak buat begitu. Tak buat begitu. Kalau kita nak buat, itu ada pendapat ulama, yalah. Pendapat ulama yang mengatakan harus. Kita nak katakan sunat ataupun sunnah, tak boleh kata. Kalau kata sunnah, maknanya Nabi SAW buat lagu tu sama, dan sahabat-sahabat tu ikut lagu tu sama. Tidak lagu tu. Paling tinggi dia harus saja. Gitu. Apa lagi? Orang hak sebenarnya doa hak Nabi SAW ajarkan banyak. Boleh jadilah dalam masyarakat kita ataupun di mana-mana saja pun, kalau ada buat dengan cara tertentu tu, dengan terikat lagu tu, boleh jadilah dalam keadaan masyarakat yang terlalu awal dari segi pendidikan dia. Masyarakat yang buta huruf ramai, hak tak erti baca Fatihah, baca tahiyat pun, nak boleh hak ajar hak tu pun lama bukan main lah, nak boleh ajar hak tu. Boleh jadilah dalam keadaan tu. Jadi nak ajar sesuatu tu dengan maksud mengajar, ini di antaranya wirid Rasulullah SAW baca. Dia pun bacalah, orang lain pun dengar. Tak apalah kalau sekadar tu iyalah, tak apa. Tapi hak sudah tahu doa lain, dan dia pun lebih perlu, lebih sesuai dengan dia tu doa lain. Doa lain tu hak berkenaan dengan dia tu ada Rasulullah SAW ajar pun. Doa tu semacam tu imam. Padahal tu imam tu tak doa hak sesuai dengan dia. Tu tak kena tu lagu tu. Hak sepatutnya, sekarang ni banyak dah orang belajar belaka, tidak semua orang zaman itu. Jawi pun tak reti, Rumi pun tak reti, kalau tempat kita ni. Allah ni kalau tak reti Arab pun ya reti juga Rumi. Terjemahan wirid-wirid ataupun zikir ataupun doa Nabi SAW ni ada dah. Sekali dengan doa berbaris, sekali dengan makna dia sekali. Sepatutnya kita tengoklah sesuai dengan kita. Pilihlah doa tu hak mana yang sesuai dengan kita. Gitu. Nak kata mengikut tetap dengan cara lagu tu, itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Bahkan bimbang kita meninggalkan sunnah kalau kita tu amal dengan satu cara saja, sedangkan hak lain juga sunnah. Apa yang kita tak guna tu? Apa kita tak guna? Bimbang lagu tu. Dengan sebab itu orang yang mengaji hadis, dia tengok kesesuaian. Hak mana lebih sesuai dengan kita? Kita hafalah doa tu. Doa. Itulah yang paling baik. Kalau tu imam, boleh dia doa. Tapi kalau tidak doa pun tak apa. Jangan kita anggap ni kadang-kadang salah faham lah.